Salam, selamat pagi. Hari ini kita sentuh pasal film analisis. Ada 4 jenis film analisis yang saya selalu pakai. Dan ini penting apabila kita review atau menganalisa sesuatu filem. 4 elemen ni. Pertama ialah kita panggil structure narrative analysis. Ini yang selalu saya gunakan, iaitu menganalisa filem melalui elemen strukturnya, iaitu 3X structure, story dan juga plot. Ini sama ada strukturnya ataupun plotnya ataupun storynya compact, padat ataupun tidak. Dan ini berkenaan filem yang mempunyai sama ada story yang baik ataupun tidak. Yang kedua kita panggil semiotic analysis, iaitu menganalisa filem melalui simbolisme dan pelambangan yang ada dalamnya. Ini sangat penting, sebab itu subtlety dalam berkarya sangat penting. Sebab banyak filem yang buruk dia terlalu blatant dalam menyampaikan subjeknya. Yang ketiga adalah mise-en-scène analysis, iaitu menganalisa atau mengkaji apa-apa saja yang ada dalam frame sesebuah filem. Sebab itulah dia mise-en-scène. Apa saja yang terdapat dalam frame sebuah filem, dan ini juga adalah tanggungjawab pengarah. Dan yang akhir sekali ialah contextual analysis, iaitu hubung kait filem dengan keadaan sekeliling ataupun peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi dunia pada masa itu. Maknanya direct relationship between filem dan apa yang berlaku sekelilingnya. So ini adalah 4 perkara yang saya selalu tekankan apabila menganalisa filem atau film analysis, dan dia juga penting disentuh semasa membuat ulasan sesuatu filem. Tak salah nak sebut pasal color grading mantap, color grading cantik, tapi kita kena kaitkan color grading, bagaimana color grading yang cantik itu mempengaruhi baik atau buruknya filem itu. Bagaimana secara langsung apa saja subjek yang disampaikan juga berjaya dipengaruhi oleh color grading yang dibuat untuk filem itu. Sekian, terima kasih.